Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, video kali ni kami berdua nak makan nugget Kienzler geprek. Ni nugget Kienzlernya. Ada cheese dia, cheese. Lepas tu yang spicy. Kalau tak silap Najwa kan ada salah satu subscriber Najwa yang request suruh makan nugget Kienzler ni. Tapi Najwa tak ingat lah siapa nama dia. Tapi kalau orang yang request tu tengok video ni, Najwa dah tunaikan tahu sarang heo. So ini je lah menu kali ni. Ada salad dan tu je lah. So kepada yang belum tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. Cuaca kat sini tengah hujan tau. Najwa buat petang-petang macam tu, lebat tau hujan dia. Apa ni nugget Kienzler ni Najwa order je tau dekat TikTok. Sebab kat sini mana ada nugget Kienzler ni. Satu paket tu bolehlah tahan mahal juga, RM30 macam tu. Untuk semua ni lah Najwa goreng semua tu ada segini je. Baik beli nugget Ramly, tapi Najwa teringin juga nak rasa Kienzler kan, nugget Kienzler. Sebab tengok orang makan rasa terliur pula. So Najwa pun order lah. Tak tahu pula sikit macam ni. So je lah kita mula rasa. Najwa rasa dengan salad dulu. Najwa nak rasa sambal geprek dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sambal ni sedap lah. Cukup rasa. Nugget ni kecil je. Sebab dia datang dari jauh kan. So dia macam hancur sikit. Dia punya yang rangut-rangut tu, dia jadi hancur lah macam tu. Dia jadi tak bersatu dengan nugget ni macam tu. So nugget dia tak bercantum dengan kriuk-kriuk lah. Jadi macam ni kecil. Nugget dia pedas sikit. Lepas tu dia masin-masin macam tu. Susah nak makan dengan sambal ni sebab sambal ni Najwa buat manis sikit. Sedap. Dia mungkin masin dia punya cheese tu. Lepas tu pedas dia punya nugget. Pedas tak? Bolehlah korang rasa dia. Sedap lah. Tapi dia kecil agak tak puas hati je. Macam mana sedap Rasa dia sedap, tapi lagi sedap nugget Ramly. Sebab nugget Ramly ni isi dia tebal tau. Lepas tu rangup. Sedap lah. Lepas tu murah lah, 20 lebih macam tu je. Ni 30 dapat sikit. Kalau yang Ramly tu dia paket besar kan, banyak lah.
Dia pun suka dia punya sambal geprek tu. Sedap. Tak nampak pun dia punya cheese. Tapi adalah rasa dia punya masin cheese tu. Nasi. Lagi. Sedap. Wish, kenyang perut. Hari ni tak makan lagi tau. So ini kira sarapan lah juga sebab hari ni tak makan lagi. Boleh lah, sedap dia punya nugget Kienzler tu. Sedap kan? Boleh tahan lah. Tapi yang hari tu punya video tu, yang nugget Ramly yang buat nugget geprek tu lagi sedap yang tu. Sebab dia puas hati dia sebab tebal. Yang ni dia kecil. So dia agak tak puas hati. Tapi kita orang, apapun kita orang dah kenyang. Dan ni pun tak nak habiskan. Nanti lah lepas video kita orang sambung makan. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah. So sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang hiyo.